Ni siap banner lagi saya bubur. Korang nampak ni banner ni. Kan kalau saya tipu saya takkan pasang banner. Ini korang boleh baca ayam bakar, ayam dara bakar tempayan. Tapi kita tak pakai ayam dara. Mula-mula kita plan nak pakai ayam dara, cuma saiz dia agak kecil. So kita pakai ayam yang memang standard punya sizing, 1.3 1.4 dengan RM RM1 je sebelah. Setiap hari Jumaat. So kalau korang yang mana kan baru nak bagi diri orang untuk rasa, korang kata kalau nak beli seekor pada hari biasa korang nak spend, korang kata nanti tak sedap ke apa ke kan. Saya bagi korang peluang untuk korang rasa. RM1 je. Kan untuk separuh tau, bukan satu ketul. Bukan seekor potong 4, seekor potong 2. So seekor potong 2. So korang yang mana nak test boleh datang. Kan. Wow! Wow! Ni siap banner lagi saya bubur. Korang nampak ni banner ni. Kan kalau saya tipu saya takkan pasang banner. Ini korang boleh baca ayam bakar, ayam dara bakar tempayan. Tapi kita tak pakai ayam dara. Mula-mula kita plan nak pakai ayam dara, cuma saiz dia agak kecil. So kita pakai ayam yang memang standard punya sizing, 1.3 1.4 dengan RM1 je sebelah. Setiap hari Jumaat. So kalau korang yang mana kan baru nak bagi diri orang untuk rasa, korang kata kalau nak beli seekor pada hari biasa korang nak spend, korang kata nanti tak sedap ke apa ke kan. Saya bagi korang peluang untuk korang rasa. RM1 je. Kan untuk separuh tau, bukan satu ketul. Bukan seekor potong 4, seekor potong 2. So seekor potong 2. So korang yang mana nak test boleh datang. Kan.